Di tengah-tengah Washington DC, berdiri salah satu bangunan yang paling dijaga di seluruh dunia, yaitu Rumah Putih. Tetapi, seketat manakah sebenarnya keselamatannya? Daripada bangker rahsia di bawah tanah, penembak tepat di atas bumbung, sistem pengawasan canggih, hinggalah pertahanan-pertahanan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Mari kita terokai langkah-langkah keselamatan yang digunakan untuk melindungi kediaman Presiden Amerika Syarikat. Tetapi sebelum kita mulakan perbincangan, saya ingin meminta satu perkara daripada anda. Sila like dan langgan saluran kami. Ini amat membantu kami sebagai pencipta kandungan. Jadi, mari kita mulakan. Sensor inframerah. Pada waktu pagi, kelihatan seperti hanya pokok-pokok di sekitar White House. Tetapi apabila malam tiba, cerita yang berbeza berlaku di sebalik tabir. Adegan-adegan yang tidak dapat dilihat oleh orang ramai. Selain daripada kamera dan pengawal keselamatan berperisai, rangkaian keselamatan White House menggunakan pelbagai sensor canggih yang direka untuk mengesan sebarang pergerakan mencurigakan di dalam dan sekitar kawasan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan sebarang ancaman dapat dikesan dengan mudah sebelum ia sempat mendekati bangunan utama. Menurut laporan mengenai keselamatan White House dan United States Secret Service, sebahagian daripada pertahanannya adalah penggunaan teknologi yang mampu memantau kawasan yang luas pada bila-bila masa. Oleh itu, sekadar bersembunyi dalam gelap atau di belakang pokok tidak cukup untuk mengelak daripada pemantauan pihak keselamatan yang menggunakan peralatan canggih. Seluruh kawasan dilindungi oleh rangkaian sensor, peralatan pengawasan dan sistem amaran yang sentiasa berjaga-jaga. Apabila terdapat pergerakan yang luar biasa dikesan, anggota keselamatan boleh diberi amaran dalam masa beberapa saat sahaja. Walaupun kedengaran lucu, tidak semua penggera disebabkan oleh manusia. Ada kalanya, burung, tupai atau haiwan kecil lain menjadi punca anggota keselamatan tiba-tiba diberi amaran. Namun bagi mereka, lebih baik berhati-hati dengan setiap isyarat daripada mengabaikan kemungkinan bahaya. Disebabkan gabungan manusia dan teknologi moden, Rumah Putih kekal sebagai salah satu bangunan paling selamat di seluruh dunia. Peluru berpandu permukaan ke udara. Bukan sahaja kawasan darat yang diawasi oleh White House, malah langit di atasnya juga termasuk dalam salah satu zon keselamatan paling ketat di Amerika Syarikat. Disebabkan kepentingan White House sebagai kediaman dan pejabat rasmi kepada Presiden Amerika, ruang udara di sekitar Washington DC dikawal ketat oleh pasukan keselamatan. Para juruterbang perlu mematuhi peraturan khas dan laluan yang ditetapkan bagi mengelakkan memasuki ruang udara terlarang. Apabila terdapat pesawat yang melanggar peraturan ini, ia akan segera dikesan oleh radar dan sistem pemantauan lain. Kebiasaannya, penawal trafik udara dan pasukan keselamatan akan cuba menghubungi pesawat tersebut untuk mengetahui situasi sebenar. Jika juruterbang tidak memberi maklum balas atau terus menghampiri kawasan larangan, pihak tentera mungkin akan mengambil tindakan yang lebih serius. Pada masa lalu, Amerika Syarikat telah beberapa kali menghantar jet pejuang untuk memintas dan mengiringi keluar pesawat yang secara tidak sengaja atau sengaja memasuki ruang udara terlarang. Kerajaan tidak mendedahkan butiran tepat mengenai semua pertahanan yang mengelilingi White House. Namun begitu, para pegawai telah mengesahkan bahawa terdapat keupayaan pertahanan udara yang telah disediakan di rantau ini untuk melindungi ibu negara daripada ancaman dari udara. Dalam erti kata lain, sebelum ancaman berpotensi dapat mendekati White House, besar kemungkinan ia telah dikesan oleh sensor, radar dan rangkaian pertahanan yang mengawasi pertahanan udara. Teknologi Kalis Drone. Pada awal tahun 2015, pihak berkuasa terkejut apabila sebuah drone kecil terhempas betul-betul di dalam kawasan White House. Dalam kegelapan sebelum subuh, pegawai Secret Service menyisir kawasan White House selepas drone ini terhempas ke pokok di halaman selatan pada jam 3 pagi. Menurut laporan pihak berkuasa di Amerika Syarikat, ia tidak dapat dikesan dengan segera semasa berada di ruang udara. Perkara ini menimbulkan kebimbangan besar terhadap keselamatan. Walaupun terbukti pemilik drone itu bukan pengganas atau penjenayah, insiden tersebut menjadi amaran penting. Ia menunjukkan bahawa walaupun kawalan ketat dikenakan ke atas kapal terbang dan helikopter, terdapat ancaman baharu yang perlu dihadapi dengan persediaan rapi. Sejak itu, terdapat perubahan besar dalam keupayaan anti-drone di White House dan fasiliti kerajaan lain yang sensitif. Kini, agensi keselamatan menggunakan radar yang lebih canggih,
pengesan frekuensi radio dan teknologi lain yang dapat mengesan drone dengan pantas sebelum ia sempat menghampiri ruang udara terlarang. Terdapat juga unit khas yang memberi tumpuan kepada pemantauan pesawat tanpa komandu. Pada zaman di mana sebuah drone kecil boleh membawa kamera, peralatan pengawasan atau peralatan lain, ia telah menjadi sebahagian penting dalam keselamatan moden White House. Penghadang kenderaan. Di sekeliling White House, anda boleh melihat pelbagai penghadang besi dan konkrit yang diletakkan di pintu masuk utama dan jalan raya. Walaupun mereka kelihatan seperti sebahagian biasa daripada reka bentuk kawasan itu, mereka adalah antara pertahanan paling penting di dalam kawasan tersebut. Penghadang-penghadang ini dibuat untuk menghalang kenderaan yang mungkin digunakan dalam serangan. Pada kelajuan tinggi, walaupun sebuah kereta atau lori biasa boleh menjadi senjata yang berbahaya. Oleh sebab itu, banyak pusat pemeriksaan dan penghadang keselamatan telah dibina untuk memastikan tiada kenderaan yang boleh mendekati bangunan itu dengan mudah. Sepanjang tahun-tahun yang berlalu, keselamatan di sekitar Rumah Putih semakin diperketatkan. Kawasan larangan untuk kenderaan dan juga pejalan kaki telah diperluaskan bagi menambah jarak antara orang awam dan bangunan utama. Mungkin mereka tidak begitu menonjol seperti sistem peluru berpandu atau sensor berteknologi tinggi. Namun setiap hari, mereka berfungsi sebagai pertahanan senyap terhadap salah satu ancaman keselamatan yang paling biasa. Penguji makanan. Menurut laporan mengenai protokol keselamatan Presiden, makanan yang dihidangkan kepada Presiden Amerika Syarikat akan melalui pemeriksaan yang ketat. Dari pengambilan bahan-bahan sehinggalah penyediaan makanan, terdapat banyak proses yang dilaksanakan untuk mengurangkan sebarang risiko pencemaran atau sabotaj. Orang-orang yang mempunyai akses ke dapur Presiden juga diperiksa dengan ketat. Para chef dan kaki tangan lain yang menyediakan makanan perlu menjalani pemeriksaan latar belakang yang teliti dan kelulusan keselamatan sebelum mereka dibenarkan bekerja di Rumah Putih. Walaupun terdapat banyak pendapat tentang penggunaan pengetes makanan oleh para presiden, hanya sedikit maklumat rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan mengenai kaedah tepat yang mereka gunakan. Apa yang jelas, hanyalah keselamatan makanan termasuk dalam keutamaan tertinggi keselamatan presiden. Di sebuah tempat di mana setiap perincian adalah penting. Walaupun hidangan yang ringkas dianggap sebagai sebahagian daripada sistem perlindungan yang lebih luas yang mengelilingi pejabat paling berkuasa di Amerika. Proses saringan. Menurut peraturan pejabat pelawat Rumah Putih dan Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat, sesiapa yang ingin melawat perlu menghantar permohonan beberapa minggu sebelum lawatan yang dijadualkan. Pendaftaran awal memberikan masa yang cukup untuk saringan keselamatan yang diperlukan. Sebelum sesuatu lawatan diluluskan, pihak berkuasa akan menyemak maklumat para pelawat untuk memastikan mereka selamat dibenarkan masuk ke salah satu bangunan terpenting negara. Inilah sebabnya mengapa prosesnya lebih ketat berbanding tarikan pelancong biasa. Walaupun lawatan telah diluluskan, ini tidak bermakna seluruh White House dibuka untuk tuntunan umum. Hanya kawasan tertentu saja yang boleh dikunjungi oleh pelawat, manakala banyak bahagian bangunan masih kekal ditutup. Disebabkan oleh faktor keselamatan dan operasi kerajaan, terdapat juga senarai ketat barangan yang dilarang dibawa masuk ke dalam. Ini termasuk senjata, peralatan berbahaya dan barangan lain yang boleh mendatangkan bahaya kepada pelawat serta pegawai kerajaan. Bagi kebanyakan pelancong, ia hanyalah lawatan berpandu yang ringkas. Namun di sebalik setiap lawatan, terdapat proses penilaian dan koordinasi yang meluas yang bertujuan untuk memastikan White House kekal selamat sambil ia terus dibuka kepada orang ramai. Tingkap kalis peluru. White House mempunyai lebih daripada 100 tingkap dan banyak daripadanya adalah sebahagian daripada pejabat dan kawasan peribadi yang digunakan oleh Presiden dan kaki tangannya setiap hari. Disebabkan ini, para perancang keselamatan telah lama bimbang tentang bagaimana untuk melindungi bangunan ini daripada kemungkinan serangan dari luar. Sepanjang beberapa dekad, pelbagai bahagian White House secara beransur-ansur telah dipasang dengan kaca tahan balistik yang lebih kukuh. Resistant glass ang iba't ibang bahan. Kaca khas ini direka untuk mengurangkan atau menghalang kerosakan akibat peluru dan impak kuat yang lain. Kepentingan perlindungan ini menjadi jelas selepas beberapa insiden di mana White House ditembak dari jarak jauh. Walaupun dengan kejadian-kejadian tersebut, ciri-ciri keselamatan tinggi bangunan ini telah membuktikan bahawa ia mampu memberikan perlindungan penting sambil masih membenarkan cahaya semula jadi
masuk ke dalam White House. Dalam erti kata lain, tingkap-tingkap ini bukan sekadar untuk pemandangan. Tingkap-tingkap ini juga merupakan bahagian pertahanan bangunan yang senyap tetapi penting. Anjing pengawal. Selama beberapa dekad, Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat juga bergantung kepada anjing-anjing yang dilatih khas untuk membantu mengawal salah satu bangunan paling penting di negara ini. Kebanyakan anjing ini berasal dari baka yang terkenal dengan kelajuan, ketajaman pendengaran dan keupayaan untuk menurut arahan. Untuk arahan yang rumit, mereka menjalani latihan intensif bersama pengendali mereka sebelum dibenarkan terlibat dalam operasi sebenar. Tugas mereka bukan sekadar mengejar penceroboh yang berpotensi. Mereka juga digunakan untuk mencari individu yang mencurigakan, menyiasat kawasan yang menimbulkan isu keselamatan dan membantu dalam tindak balas pantas semasa kecemasan. Beberapa kali anjing pengawal telah membuktikan nilai mereka. Dalam insiden di mana seseorang cuba melepasi kawalan keselamatan di perimeter Rumah Putih, mereka biasanya antara yang pertama bertindak balas, sementara pasukan keselamatan manusia masih dalam perjalanan. Walaupun mereka baik dengan pengendali mereka, situasinya berbeza apabila terdapat ancaman sebenar. Disebabkan gabungan kelajuan, kekuatan dan latihan mereka, mereka kekal sebagai salah satu bahagian paling berkesan dalam sistem keselamatan Rumah Putih. Keselamatan bumbung. Sebahagian daripada perlindungan Rumah Putih ialah pasukan penembak tepat khas yang terlatih daripada Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat. Tugas mereka adalah memantau kawasan sekitar kompaun dan dengan pantas mengenal pasti sebarang ancaman yang mungkin sebelum ia sempat mendekati presiden atau bangunan. Kadang-kadang, orang awam juga boleh melihat mereka di atas bumbung Rumah Putih dan di beberapa posisi strategik lain di sekitar kompaun. Namun walaupun mereka kadang-kadang kelihatan, sebahagian besar tugas mereka adalah memerhati tanpa disedari. Kebanyakan ahli unit-unit ini telah menjalani latihan yang sangat ketat. Mereka berlatih dalam kemahiran menembak, pemantauan dan tindak balas kecemasan. Mereka juga sentiasa menjalani latihan berkala untuk memastikan mereka bersedia menghadapi pelbagai situasi, daripada insiden keselamatan kecil hinggalah kepada ancaman yang serius. Di sebuah tempat di mana setiap saat sangat berharga, anggota di atas bumbung berfungsi sebagai tambahan keselamatan yang sentiasa memerhati kawasan sekitar Rumah Putih. Perkhidmatan Rahsia ditubuhkan pada tahun 1865. Agensi ini adalah bertanggungjawab utama untuk melindungi Presiden, Naib Presiden, keluarga mereka dan pegawai penting kerajaan yang lain. Namun, tugas mereka lebih daripada apa yang dilihat di televisyen. Sebelum Presiden menghadiri sesuatu acara, Perkhidmatan Rahsia biasanya akan tiba terlebih dahulu untuk memeriksa lokasi, mengkaji kemungkinan bahaya dan menyediakan pelan kecemasan sekiranya berlaku perkara yang tidak dijangka. Semasa Presiden berada di Rumah Putih, terdapat ejen yang ditugaskan di pelbagai bahagian dalam kawasan tersebut. Sebahagian daripada mereka dapat dilihat oleh orang ramai, tetapi ramai juga yang bekerja di belakang tabir sebagai sebahagian daripada rangkaian keselamatan yang luas. Mereka juga sentiasa menjalani latihan untuk pelbagai situasi kecemasan. Daripada pelanggaran keselamatan hinggalah kepada krisis nasional yang besar, matlamat mereka adalah untuk memastikan mereka sentiasa bersedia untuk bertindak balas pada bila-bila masa. Apabila Presiden melakukan perjalanan, persiapan juga melibatkan pasukan perubatan, peralatan kecemasan dan koordinasi dengan pihak berkuasa tempatan. Setiap perincian dirancang dengan teliti untuk mengurangkan sebarang risiko. Akhirnya, mungkin Rumah Putih dilindungi oleh teknologi moden dan pertahanan yang kukuh. Namun, unsur keselamatan yang paling penting tetaplah ribuan lelaki dan wanita yang bekerja siang dan malam untuk menjaga pejabat paling berkuasa di Amerika Syarikat. Dan pertahanan terbesar Rumah Putih bukanlah hanya teknologi atau senjata yang mengelilinginya, tetapi juga persiapan berterusan terhadap ancaman yang boleh datang pada bila-bila masa. Kerana sebuah bangunan yang memainkan peranan besar dalam sejarah dan politik dunia, keselamatan tidak pernah berakhir. Dan mungkin itulah sebabnya mengapa Rumah Putih kekal sebagai salah satu bangunan yang paling dilindungi di seluruh dunia.